Simpan hujung bulan korek balik. Simpan hujung bulan korek balik. Dah cuba menyimpan tapi masih lagi gagal. Pertama sekali tuan-tuan, kalau kita nak menabung ni, kita kena faham dulu psikologi kita sebagai manusia terhadap alat tabungan kita. Contohnya kita gunakan duit sebagai tabungan ataupun kita guna emas sebagai tabungan. Dua perkara ni tuan-tuan mempunyai kesan emosi ataupun psikologi yang tak sama. Saya bagi satu contoh. Kalau tuan-tuan tengok duit ataupun tuan-tuan simpan duit, psikologi pada duit ni apa tuan-tuan? Psikologi pada duit ni adalah untuk kita berbelanja. Manakala psikologi kita terhadap emas ni apa pula? Psikologi terhadap emas adalah untuk kita simpan. Jadi sebab itulah hari ni kalau tuan-tuan tengok ataupun tuan-tuan rasa sendiri, majoriti mereka yang cuba menyimpan duit ni, last kali simpan sikit-sikit, lama-lama makin sikit. Sebab apa? Sebab memang psikologi kita manusia terhadap duit ni adalah untuk kita berbelanja. Jadi macam mana untuk kita pastikan simpanan kita bertambah? Cari satu alat simpanan yang boleh mengekang emosi kita daripada membelanja. Contohnya simpan dalam bentuk emas. Saya sangat yakin tuan-tuan, ini pengalaman peribadi saya sendirilah. Dulu tuan-tuan, saya simpan duit dalam tabung haji. Simpan hujung bulan korek balik. Simpan hujung bulan korek balik. Tapi bila mana saya dah beralih kepada simpanan emas ni, apa jadi? Tiba-tiba saya sayang nak jual emas tu sebab apa? Sebab saya rasa nak tambah. Akhirnya tuan-tuan, pada 2 tahun yang lalu, saya dah pun jadi pengeluar zakat emas. Kalau saya simpan duit je, saya rasa saya tak boleh keluarkan zakat. Sebab apa? Duit tak pernah cukup. Jadi untuk tuan-tuan sekarang yang nak menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh dapat emas yang 100 gram macam ni. Dekat bawah ni tuan-tuan ada beg biru. Tuan-tuan isi sahaja beg biru dekat bawah ni, nanti saya akan hubungi tuan-tuan.